Yang bajet besar, bolehlah sembang nak ambil Honor 400 Pro 5G dengan zoom 50 kali. Tapi, yang bajet bawah 2000, macam mana pula? Kalau bajet kau bawah 2000, aku recommend kau ambil Honor 400 5G. Walaupun ada sedikit spek yang kena sunat berbanding Honor 400 Pro 5G, tapi spek dia bagi aku agak berbaloi. Video kali ni, aku nak simpan Honor 400 Pro 5G. Kita sembang pasal Honor 400 5G. Untuk skrin masih lagi cantik, AMOLED, ada fingerprint dekat skrin, memang laju. Jangan risau, refresh rate masih lagi 120Hz. Sedap nak scrolling ni. Main game pun lazat. Storage pun besar bang, 512GB. Chipset dia menggunakan Snapdragon 7 Gen 3. RAM ada 12 tambah 12, total 24GB RAM. Bateri sama besar, 6000 mAh. Suka bayar dekat kedai pakai phone, jangan risau, Honor Wallet dah ada dekat sini. Bahagian AI, bagi aku ini dah cukup sangat dah untuk korang pakai. Nak edit gambar menggunakan AI, jangan risau, Honor 400 dengan 400 Pro tak ada bezanya. AI yang terbaru, image to video, sini pun ada juga. Tuh kan, tadi gambar statik, sekarang jadi video yang bergerak. Style bergerak bawa motor tu. Cerita pasal kali saya, betul, Honor 400 5G tak ada IP69. Tapi IP66 ni, kalau setakat tercelup sikit ataupun kena air, jangan risau, masih lagi cover. Charging phone ni hanyalah support 80W. Aku faham, tapi jangan risau. Untuk adapter charger, korang tetap dapat 100W charging. Untuk portrait, jangan risau, Hardcore Studio masih lagi ada. Tambahan dekat sebelah ni pun, dah cukup lazat dah Honor 400 5G ni. Sekarang aku payung hasil gambar daripada Honor 400 5G. Daripada ultra wide, normal, zoom sikit, zoom habis dia 30 kali. Dan jangan korang tak tahu, dia ada juga AI super zoom. Lagi zoom, lagi clear rupanya. Selfie video dia yang paling tinggi ada 4K 30fps. Dan dia ada juga ultra wide. Okey, ni aku tarik wide sikit. Tadi tu normal. Apa macam? Nampak korang? Okey tak kualiti dia, mic dia, dan dia ada lagi satu benda, button kat atas ni. Apa dia? Noise reduction on. Ada beza tak suara aku tadi dengan sekarang? Video kamera utama dia pun sama juga. Ada 4K 30fps. Tapi yang korang tengah tengok ni, aku sedang gunakan HD 1080 60fps. Macam mana korang tengok? Okey tak? Suara aku, visual. Okey, ni bawah matahari terik. Okey tak? Ngam ke tak ngam? Jadi itu sajalah video aku pasal Honor 400 5G. Bagi aku, untuk harga bawah 2000 sangat berbaloi. Chipset yang ditawarkan, Hardcore Studio masih ada. Bagi aku tak banyak sangat sebenarnya beza dengan Honor 400 Pro 5G. Namun macam biasalah, apa pendapat korang? Baik beli Honor 400 Pro 5G ataupun